Masa baru masuk Form 6, dapatlah kita orang ni satu bilik yang di sebelah bilik kita orang ni ada sejarahnya yang tersendiri, iaitu budak bunuh diri di dalam loker. Dan bilik itu dah lama tak diguna pakai. Jadi satu malam tu lepas habis prep, kami semua rakan-rakan Form 6 ni kemas-kemas barang di atas meja study. Laptop apa semua kita orang dah off, tapi masihlah yang bersambung dengan speaker kecil. Jadi nak dijadikan ceritanya, dah semua masa tu elok dah nak lelapkan mata. Tiba-tiba laptop satu yang bersambung dengan speaker tu, dia on sendiri. Dia mainkan lagu, jelas sakit lagi. Semua terbangun, tercengang masing-masing berpandangan satu sama lain. Seram tu jangan ceritalah. Rakan-rakan lain dari katil hujung tu melompat pergi ke katil yang ketiga daripada tepi. Lepas laptop tu, bilik kosong sebelah tu pula kita orang dengar macam bunyi besi yang diketuk dengan kuat sekali, dan loker seolah-olah macam kena tarik. Bayangkan kami yang duduk dekat dengan sebelah bilik yang dah lama tak digunakan sebab ada sejarah kes student meninggal. Ceritanya tak habis di situ. Dekat belakang balkoni pula kita orang dengar bunyi orang berlari lalu tingkap, dan kita orang lalu tingkap dom kita orang. Kejadian ini berlaku masa tahun 2014. Itu memang tak dapat lagi aku lupakan sampai sekarang. Sekian, bilik kosong yang di sebelah bilik kita orang. Kalau kau sukakan cerita-cerita misteri seram macam ini, jangan lupa follow dan subscribe Yuzi Apai. Terima kasih.